Perkongsian pengalaman seram seorang lelaki bernama Rafid. Katanya sampai sekarang masih membuatkan bulu roma dia meremang bila teringat kisah ni. Kata dia, kejadian ni berlaku 2 tahun lepas. Dan masa tu, dia baru balik dari rumah kawan dekat kampung seberang. Dah lewat malam kata dia, dalam pukul 11 lebih. Time tu dia ambil jalan pintas, jalan tanah merah yang tembus ikut tepi hutan kecil ke kampung seberang. Orang kampung dah banyak kali pesan, jangan lalu situ malam-malam. Tempat tu bukan laluan kita. Tapi biasalah, bila tak pernah kena, jadi tak percayalah. Mula-mula kata dia, semua nampak biasa. Cuma sunyi, angin malam sejuk dan kedengaran bunyi unggas hutan. Tapi lepas dia lalu satu selekor sempit, ada tercium satu bau yang tak enak, macam bau bangkai. Busuk sangat. Jadi si Rafid ni cuba tahan nafas dan terus jalan. Tapi masa tu dia dah terdengar bunyi ranting patah di sebelah kiri dia. Masa tu dalam hutan. Langkah dia terus terhenti dan dia pandang sekeliling. Gelap, tapi jelas ada sesuatu yang besar tengah bergerak perlahan di celah pokok. Dan masa tu dia cuba yakinkan diri, mungkin babi hutan. Tapi tiba-tiba terdengar satu suara perempuan menangis, perlahan sayup meminta tolong. Dan time tu jantung mula berdegup kencang. Bila dia dengar suara tu ada yang tak kena. Suara manusia tapi bunyinya kosong, tak ada roh. Jadi dia cuba undur perlahan-lahan. Dan masa tu Rafid kata dia nampak benda tu. Makhluk tu keluar dari balik pokok, berdiri tegak, tinggi, mungkin 2 meter lebih, berbulu, bertubuh macam manusia. Tapi muka dia wajah harimau. Mata merah menyala, kata Rafid. Gigi dia panjang, tajam, macam duri besi. Benda tu tak bergerak. Dan benda tu cuma pandang, senyum sambil menyeringai. Kata Rafid, dia tak tahu macam mana kaki dia boleh bergerak dan terus lari tanpa toleh belakang. Bila sampai rumah, si Rafid kata dah menggigil macam orang nak demam. Esoknya, dia cerita apa yang berlaku semalam dekat Tok Aki. Dan Tok Aki ni tenung dia lama-lama sebelum dia bercakap. Jadi Tok Aki pun kata, kau dah nampak dia, harimau jadian, waris terakhir Tok Senik. Bukan semua orang boleh tersempak dengan dia dan hidup. Kau jangan patah balik jalan tu. Hanya sekali sudah cukup. Kali kedua kalau kau lalu, belum tentu kau sempat cerita. Dan sejak malam tu, baru si Rafid ni percaya memang ada sesuatu yang masih tinggal dalam hutan kecil antara kampung dia dan kampung seberang. Dan sesuatu yang tak pernah hilang, cuma menunggu orang seterusnya yang tersalah langkah.